Polis. Tak, saya risau tak kena pukul apa kan? Itu reaksi seorang lelaki yang cuba mengelak daripada menjalani pemeriksaan tubuh oleh pihak polis. Ekoran disyaki memiliki barang terlarang. Apa benda ni? Apa benda ni? Dalam poket kau tau. Apa benda ni? Bukan saya ni. Pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras melancarkan op jihad dadah bersepadu di sebuah kawasan rumah pangsa di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Kita punya fokus adalah lebih kepada PPR Kampung Muhibah. Kita melayani aduan masyarakat setempat. Apa juga yang diorang ingin kita selesaikan, iaitu masalah diorang, kita kena selesaikan. Siap. Terima kasih semua. Tepat jam 10 malam, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 6 km dari Balai Polis Bukit Jalil. 55 buah rumah diketuk dan diperiksa oleh pihak berkuasa kerana disyaki menjadi sarang penagihan dadah, dan apa yang menyedihkan apabila rumah itu turut dihuni oleh anak-anak kecil yang dikhawatiri boleh menyaksikan tindakan mereka menghisap syabu dan heroin sekaligus mengikut tindakan mereka dan akan bergelar penagih dadah. Dah. Jadi go. Jap. Nak jauh kan? Nak jauh sangat? Go keluar. Nak jauh sangat? Lagi dua orang, ada dua orang. Aku dengar dua orang ni. Ada dua orang. Keluar. Sini. Duduk. Satu Malaysia. Duduk. Tindakan penghuni rumah berusia 38 tahun ini untuk bersembunyi daripada pihak polis gagal apabila dia bersama dua lagi rakannya ditahan dalam operasi tersebut. Berapa orang dalam rumah ni, bang? 3. Saya seorang, dia orang datang lepak ni. Kau buat apa sini? Saya dah. Saya dah bang, saya tumbang sini. Yelah, apa bikin sini? You bukan rumah sini kan? Saya kat sini bang, tidur. Apa pasal? Saya tak ada You rumah sini? Saya tak ada You sewa sini? Bukan. Apa tu? Saya bukan. You apa hisap? Saya tak ada. Penghuni rumah dipercayai menjadikan kediamannya sebagai pot berhimpun bersama rakan-rakan untuk menghisap syabu secara beramai-ramai kerana peralatan mengambil barang terlarang itu ditemukan di dalam bilik ini. Ni barang dia. Mana kau punya barang ni? Dia buat body checking. Apa sebab sembunyi belakang almari tadi? Takut. Takut apa? Takut dengan kat polis lah. Ya, ada buat salah ke tak? Ada hisap lah. Ada hisap lah. Hisap apa? Sabu lah. Sementara itu, seorang lelaki berusia 35 tahun yang dipercayai berada di bawah pengaruh dadah juga ditahan apabila cuba bertindak agresif melawan pihak polis ketika pemeriksaan dilakukan di rumahnya. Buka pintu ni. Buka pintu. Handphone kau bagi aku. Aku bagi. Tak, saya bukan nak call. Dah, bagilah aku pegang. Lagi kau menyampai kat semua orang ah. Dah tutup. Dah. Dulu. Tak tahu apa salah saya, abang. Orang asyik kenakan saya macam ni. Siapa kenakan kau? Siapa kenakan kau? Asyik saya duduk dalam sebab orang. Asyik saya duduk dalam sebab orang. Jangan emosional, jangan agresif. Bukan emosional, bang. Kau gani je. Bukan emosional. Orang kena kelar memang tengok. Kau nak kelas apa? Kau dah tangkap pun nak jual something lagi. Lain pula kisah lelaki warga emas ini yang cuba untuk meloloskan diri dengan berpura-pura keluar dari rumah, kononnya untuk membuang sampah. Bila dah sebab? Semalam mana? Gentle lah bang. Betul. Pemeriksaan lanjut di kediamannya menemukan kamera litar tertutup CCTV yang dipasang di hadapan rumah dipercayai untuk memantau kehadiran pihak berkuasa di kawasan ini. Oi, CCTV. Pandai kau Saya pasang motor kat depan. Mana ada rekod ke apa? Tak ada rekod kan. Betul kau nak lari tadi. Mana ada lagi bang.
Pihak polis tidak menolak kemungkinan bahawa lelaki ini bertindak sebagai tokan. Ekoran penemuan beberapa peralatan disyaki digunakan untuk membungkus dadah seperti alat penimbang dan tiup penyedup minuman. Bang tak ada, habis. Engkau tu lah. Tak ada, saya memang kan tak ada dia. Tadi bang, memang tak ada. Macam mana je? Abang nak geledah habis pun saya tak kisah. Ni packing tolak ni. Tak ada. Ni ada packing ni. Kau packing ni, kau tolak ni. Gentle abang, gentle. Dulu ada. Sekarang tak ada dah. Ni straw ni. Semua hisap apa beli-beli hisap ni. Mana boleh kau beli hisap? Kalau Plastik macam tu. tak itu lama ni. Kita kena geledah ni. Dulu saya ambil nak angkat seorang tak mampu kan. Kau simpan lagi benda ni bang. Kau buat lagi bang ni. Manakala, gelagat bapa kepada 3 orang anak ini yang berlega-lega di kaki 5 rumah pada jam 12.30 malam mencurigakan pihak berkuasa. Soalan satu je. Ada barang salah tak kat rumah? Tak ada. Kau bila light start? Tak ada lah. Tak ada yang kau kena kabut lari ni kenapa? Tak ada lah, saya tengok apa. Saya dah risau takkan pukul kau. Tak ada mana nak pukul dah bawa ramai-ramai ni. Janganlah. Saya tengah pantang dah tengah tak kerja. Emping ponok lu. Tak ada lah, bukannya ni. Ya Allah. Dia masuk. Ada apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda ni? Dalam poket kau tu. Apa benda ni? Bukan saya tadi. Dalam poket kau ni. Memang tapi Kau nak aku keluarkan? Boleh kau mengaku benda? bukan saya ni. Kau yang keluarkan dalam poket kau ni? Bukan je. Kita potong kau tadi. Ada tadi orang pun ada. Apa benda tu? Apa benda tu? Ya, kalau ni ikan mau cerai. Kali kedua ikan cerai. Lepas. Ikan mau cerai. Dalam rumah ada lagi tak? Tak ada pun. Bukanlah apa ni. Kak, bagi IC dia kak. Yang kunci. Bagi IC dia. IC dia. Bagi IC dia. IC. Ya. Nak minta berapa? Ikan tadi elok rumah. Kau pergi keluar. IC. Jangan. Jadi jangan tuan. Pergi berambut dah. Yang, jangan. Tuan kita beransur tuan. Ekoran itu, dia bersama 36 mat gian yang lain ditahan untuk disiasat di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Kawan-kawan juga. Siapa nama dia kawan? Budak luar lah. Dah berapa lama terlibat dengan penagihan dadah? Sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Zam Halim Jamaluddin, menerusi operasi ini, pihaknya berjaya merampas 6.13 gram heroin, 4.06 gram syabu, 98.25 gram ganja dan 2 liter air ketum. Sebenarnya tujuan kita adalah memastikan bahawa kawasan Bukit Jalil ni secara spesifiknya bersih daripada elemen-elemen penagihan dadah ini, memandangkan seperti yang kita semua sedia maklum bahawa kawasan Bukit Jalil ini adalah satu kawasan yang terkenal kerana banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti yang bertaraf kebangsaan mahupun antarabangsa. Jadi kita mahu kawasan ini mendapat satu imej yang bersih, yang bebas daripada masalah-masalah penagihan dadah sebegini. Tambah ACP Zam Halim, operasi di lokasi perumahan ini pernah dilakukan pada tahun lalu dengan penahanan 22 orang mat gian. Saya melihat bahawa sememangnya terdapat penagih yang berulang di kawasan ini di sebalik kekerapan operasi kita yang sememangnya tinggi di kawasan ini. Ini mungkin disebabkan oleh kawasan ini merupakan satu kawasan yang padat. Kemungkinan percampuran di antara kawan-kawan yang mengakibatkan penagih-penagih ini yang sememangnya sebelum ini apabila ditahan mereka insaf, tidak ingin melakukan lagi aktiviti penagihan dadah, tetapi kembali terjerumus ke lembah yang hina ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, sekarang ini semakin ramai orang berhijrah ke bandar, dan apabila berhijrah ke bandar ini maka mereka akan menjalani satu kehidupan yang lebih mencabar dan kemungkinan akan terlibat dengan aspek-aspek yang negatif ataupun gejala-gejala yang negatif ini.
Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras untuk tindakan lanjut. Operasi tamat pada jam 3 pagi. Laporan Tun Nizami Hashim, 999.